Assalamualaikum, nama saya Fatin Nur Syafiqah binti Muhammad Anani, nombor matriks BB22110622. Dalam video ini, saya akan mengkongsikan pendapat jujur saya mengenai tarif draft. Jadi, apa itu tarif? Tarif ialah cukai yang dikenakan ke atas barangan import dari negara lain. Seperti yang kita tahu, tarif draft diperkenakan oleh Donald Trump semasa beliau menjadi Presiden Amerika Syarikat. Jadi, apakah kebaikan dan keburukan daripada tarif Trump ini? Untuk kebaikan, dapat melindungi industri tempatan. Contohnya, syarikat keluli Amerika seperti US Steel mendapat keuntungan kerana tarif menyebabkan keluli import menjadi lebih mahal. Ini membuatkan syarikat tempatan menjadi lebih kompetitif. Selain itu, mengurangkan defisit perdagangan. AS banyak import dari China tapi kurangkan ekspor. Dengan tarif, import akan menjadi kurang, kesannya defisit perdagangan pun boleh dikurangkan. Akan tetapi, apakah keburukan tarif Trump ini? Yang pertama, harga barang akan naik. Sebagai contoh, syarikat Apple yang terpaksa membayar lebih untuk mempernak iPhone dekat China. Akibatnya, pengguna membayar harga yang lebih tinggi. Selain itu, perang perdagangan antara negara akan meningkat. Contoh, China membalas tarif terhadap produk Amerika seperti soya, yang menyebabkan petani dekat Amerika Syarikat mengalami kerugian besar kerana jualan ke China semakin merosot. Sebagai kesimpulannya, tarif Trump ni dia dapat membantu sesetengah industri dalam jangka masa pendek, tetapi juga menyebabkan harga akan semakin meningkat dan akan mengganggu ekonomi global. Jadi, pendapat jujur saya, jikalau saya sebagai penduduk yang duduk dekat negara membangun seperti dekat Malaysia akan terkesan kerana tarif menyebabkan harga barang semakin meningkat. Jadi, barang-barang yang semakin meningkat akan menyebabkan memberikan bebanan kepada saya sebagai pengguna dekat negara membangun. Sekian, terima kasih.